Bila masa pula motor ni keluar? Tiba-tiba ada. Kiwi memang suka tiba-tiba Jadi inilah dia, Kiwi BX 200i. Biasalah motor baru, mestilah korang tanya aku, motor ni berapa cc, berapa horsepower. Baiklah, saya bagi tahu. Motor ni datangkan dengan 174 cc, 18.2 horsepower dan 17.2 Nm of torque. Dapat dah. Jom kita tengok lepas ni. Ni dia punya lepas ni tu. Pasal dia punya bentuk, dia punya design, seakan-akan lah macam dia punya jiran tu, tapi logo je lain. Dia letak logo Kiwi lah. Smart tak? Senang je kerja kau cameraman. Kau duduk setempat je. Apa lagi? Pusing tu kali? Bukan! Untuk Futures motor ni, yang pertama sekali, motor ni datangkan dengan dashcam. Depan saja. Belakang, tolonglah buka kamera sini. Untuk meter dia pula, sekarang ni dia dah bagi yang bagus punya. Meter TFT meter 5 inci berkala. Mantap Kiwi. Untuk dia punya tangki minyak, sebelum ni ramai yang buat 10 liter, tapi Kiwi dia bagi 11 liter. Dia tambah 1 liter lagi. Bagus Kiwi. Untuk si compartment dia, boleh masuk helmet. Boleh masuk helmet. Boleh. Sekejap. Tadi boleh. Tak, nanti kat video ni. Mantap Kiwi. Nak tanya, suspension ni brand apa Tapi saya nak bagi tahulah, suspension ni boleh pakai. Boleh lah. Jadi untuk harga dia guys, harga dia okey lah, tak mahal. Kejap kalau saya ikutkan kira-kira, harga dia dalam 8,600 untuk cash. Untuk dia punya monthly, saya bagi kat dekat korang dalam RM255. Okey kan? Selepas saya buat kira-kira lagi, saya lupalah nak bagi tahu, saya bagi korang free gift dengan free delivery. Yang mana yang duduk luar daripada Semenanjung ni, mana ada Semenanjung luar? Dalam Semenanjung, saya bagi free delivery saja. Korang tak perlu keluar duit, tak perlu keluar modal, saya hantar secara percuma. Jadi, saya tak nak merepek lagi. Kalau kata korang nak dapatkan motor Kiwi ni, okey, tekan saja biru dekat bawah. Kita jumpa dekat DM. Ciao!